Ventris Energy Berhad terus mengukuhkan kedudukannya dalam segmen kejuruteraan dan pembinaan luar pesisir. Anak syarikat milik tidak langsung 100%, Sapura Offshore SDN Berhad, berjaya memperoleh perintah kerja pengangkutan dan pemasangan luar pesisir daripada Petronas Carigali SDN Berhad. Perintah kerja ini melibatkan penyediaan perkhidmatan TNI bagi kemudahan luar pesisir untuk projek pembangunan semula bersepadu (SEPAD) serta projek pembangunan Medan Baharu Belut South di bawah kontrak sedia ada bagi perkhidmatan pengangkutan dan pemasangan. Operasi akan dilaksanakan oleh segmen kejuruteraan dan pembinaan ENC kumpulan, mencerminkan usaha Ventris Energy memperkukuh prestasi melalui pelaksanaan berdisiplin berasaskan keupayaan teras. Langkah ini juga menandakan peralihan strategik ke arah peluang kontrak dengan profil risiko lebih rendah. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Muhammad Zamri Jusoh, menegaskan kontrak ini membuktikan keupayaan kukuh Ventris Energy dalam bidang TNI luar pesisir. Beliau berkata, fokus syarikat adalah menyampaikan prestasi mampan merentas perniagaan teras dengan mengutamakan peluang yang selari dengan kekuatan serantau dan selera risiko kumpulan. Dengan pencapaian ini, Ventris Energy terus memperkukuh kedudukan sebagai pemain utama dalam industri kejuruteraan dan pembinaan luar pesisir Malaysia.